Tablet bawah 1000, bateri besar, skrin besar. Ini dia Tech Life Pad Plus 2 LTE. Jom aku tunjuk kat korang apa yang best pasal tablet ni. First kali kita akan unboxing dulu. Buka je kotak, terus nampak tablet tu sendiri. Tapi yang ni kita letak tepi dulu. Kita tengok apa lagi kita akan dapat dalam kotak. Dia ada SIP injector tooth sebab yang ni ada LTE. Kemudian kita akan dapat kabel USB-A kepada USB-C. Power adapter yang boleh pergi sehingga 18 watt. Untuk korang yang suka layar movie, tablet ni sangat sesuai untuk korang. Dengan skrin besar dia iaitu 12 inci, resolution setinggi 2K dan juga refresh rate setinggi 90Hz. Kalau korang layan movie lama-lama, pastinya korang akan risau dia punya bateri. Untuk tablet ni, korang tak perlu risau disebabkan dia menggunakan 9000 mAh bateri. Jadi korang boleh jadikan dia sebagai power bank dengan menggunakan fungsi reverse charging yang boleh pergi sehingga 5 watt. Untuk performance pula dia menggunakan MediaTek Helio G100. Yang ni kalau korang nak main game ataupun kerja-kerja ringan tak ada masalah langsung. Untuk dapatkan kualiti audio lebih baik, Tech Life letak 4 biji speaker dekat sini. Dia menjadikan quad stereo speaker yang baik untuk korang layan movie, main game ataupun buat kerja-kerja yang menggunakan audio. Jadi itu saja untuk video kali ini, serba sedikit mengenai Tech Life Pad Plus 2 LTE. Kalau korang nak tahu lebih lagi, korang boleh komen, aku akan buat dalam next video. Dan aku dengar cerita Tech Life nak belanja korang 2 barang kalau korang beli yang ni. Ini dia dan ini. Kalau korang nak tahu apa benda ni, korang boleh komen dekat bawah, aku akan buat dalam next video. Go!